Siapa yang ada power station macam ni, anda boleh hidupkan aircon portable ni kat mana-mana je. Sebab dia dah ada inverter dengan plug 3 pin. Cukupkan untuk on aircon, microwave, perut nasi, kipas ataupun lampu. Tekan on sini. Tengok boleh tahan berapa lama. 3 jam. Kalau bateri ni dah habis, biasanya saya akan gunakan alternator car charger ni. Boleh sambungkan kat bateri kereta. Jadi sambil drive tu, bateri ni dia akan charge balik. Ni alternator charger dari EcoFlow. Untuk kita sambungkan dekat bateri kereta. Lagi satu ni, sambungkan kat power station. Kita tarik kabel sini, sambungkan dekat alternator charger ni. Bila start engine, dia akan warna hijau kat sini. Dekat apps EcoFlow, ada Delta dan alternator charger ni. So kita boleh check dekat sini, dia punya power yang dia supply kan, 417 watt ni kan. Dan percentage bateri 97% dan lagi 14 minit nak penuh. Kalau ada siapa-siapa yang minat alternator charger ataupun power station ni, boleh klik beg kuning bawah ni.